Sorotan terkini berita 757. Bilik server milik bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis daerah Gombak dilaporkan mengalami kemusnahan kira-kira 50% dalam kejadian kebakaran pada Jumaat. Bagaimanapun, insiden berkenaan tidak membabitkan sebarang kehilangan nyawa atau kecederaan serta tiada sebarang unsur khianat dikesan di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Ibrahim Hussein berkata, Pusat Kawalan Daerah Gombak menerima maklumat berhubung insiden berkenaan sekitar jam 4 petang. Menurut penyataan media itu, kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya sekitar jam 4.50 petang hasil tindakan pantas Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selayang. Jelasnya, tiada kemalangan jiwa berlaku dan kebakaran itu tidak mempunyai unsur jenayah atau khianat selain berjaya dipadamkan sepenuhnya oleh pihak bomba. Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin dipindahkan ke Blok E berdasarkan pelan susunan terkini tempat duduk Ahli Parlimen di Dewan Rakyat yang dikemas kini di laman web rasmi Parlimen setakat Jumaat. Kedudukan Ketua Pembangkang yang juga Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin kekal tidak berubah apabila terus menduduki kerusi di barisan hadapan Blok Pembangkang. Hamzah ditempatkan bersebelahan Ahli Parlimen Kemaman yang juga pengerusi Perikatan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, manakala Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang berada di sebelah Ahmad Samsuri. Berdasarkan takwim menerusi portal Parlimen, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 dijadualkan berlangsung selama 16 hari bermula dari 22 Jun hingga 16 Julai ini. Dalam perkembangan lain, kerjasama strategik dengan Rusia dan Turkmenistan bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh yang lama, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan jaminan terhadap perjanjian jangka panjang bagi pembekalan minyak, gas dan diesel kepada Malaysia untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Menurut beliau, perkara berkenaan telah disampaikan oleh Presiden Rusia dalam perbincangan di Kazan ketika lawatannya ke negara itu baru-baru ini dan ia mencerminkan kekukuhan hubungan dua hala serta persahabatan antara kedua-dua negara. Anwar berkata, lawatan rasmi ke Turkmenistan baru-baru ini pula membawa perkembangan lebih besar apabila negara Asia Tengah itu meneruskan akses baru kepada Malaysia dalam sektor minyak dan gas. Beliau berkata, perkembangan itu membuka peluang kepada Malaysia untuk memperoleh akses kepada antara simpanan gas terbesar di dunia sekaligus menjamin keperluan tenaga negara untuk tempoh jangka panjang.